Malaysia berada pada landasan betul untuk berunding dengan Amerika Syarikat bagi mendepani cabaran tarif timbal balik sebanyak 24% dikenakan Washington. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi Ideas, Aira Azhari memberitahu, Malaysia yang mengamalkan konsep ekonomi terbuka memerlukan hubungan baik dengan kesemua rakan dagang termasuk Amerika Syarikat. Menurut Aira, walaupun Malaysia bertegas tidak bersetuju, langkah ideal pada masa ini adalah untuk memerhati dan menganalisis impak kepada ekonomi industri akibat tarif timbal balik dikenakan. Perkara ini berbeza dengan pendirian China selaku salah satu kuasa besar dunia yang berupaya membalas tarif timbal balik dilancarkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Manakala bagi konteks Malaysia, negara perlu melihat untuk memperkukuh kegiatan ekonomi di pasaran lain yang berpotensi. Saya rasa over the years kita pun dah banyak cuba establish relationship yang lebih kukuh. Kita ada banyak FTA yang sedang dinegosiasi. Yeah. Contohnya kita ada Malaysia EU kan, Ya, betul, yang tengah kita nego, dan kita pun baru je launch yang Johor Singapore Special Economic Zone. Yes, Jadi that's good. Yeah. Singapore contohnya antara negara yang paling sedikit menerima tarif 10% daripada Amerika Syarikat. Jadi saya nampak strategi-strategi Malaysia ini mungkin lebih open kepada negara-negara lain yang hopefully akan menyebabkan industri ataupun sektor-sektor tu tidaklah terlalu bergantung kepada ekspor kepada Amerika Syarikat sahaja. Tambah Aira, tarif timbal balik ini boleh disifatkan sebagai satu ujian kepada ASEAN untuk membuktikan kebersamaan sebagai satu blok serantau bagi menangani rintangan ekonomi.